Korang tahu tak, bila korang salah buat senaman ni, muscle tak akan jadi tau. So ini adalah kesilapan yang banyak orang buat bila buat senaman push up. Yang pertama, bila korang buat senaman push up tekan to B untuk pectoral muscle senaman dada, banyak orang dia suka angkat bahu dia. Jangan, turunkan sedikit bahu anda. Lepas tu bila buat push up tu, jangan tangan ke tepi, tangan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Itu saja. Now, siku kedudukannya adalah 45 darjah daripada badan kita. Jangan rapat sangat, you akan target banyak tricep. Kalau you buka luas sikit macam ni, dia akan target banyak dada and tricep anda. If you buka lagi luas, you akan target banyak front delt dekat sini, bukannya bahagian dada. So kedudukan kena betul. Nombor 2, bila turunkan tangan tu, pastikan badan kita ke depan. Saya bagi contoh, bila kita buat push up in this condition, tangan turun, naik atas, badan turun, naik atas. Korang akan rasa sakit kat siku kan? Cuba tolak sikit badan tu ke depan, rasa betul-betul kat dada, and then bangun balik ke belakang. Lepas tu turun balik ke depan, anda rasa betul-betul dekat bahagian dada, bukannya bahagian siku anda. So bila turun tu, terus badan ke depan sikit, sapak tangan betul-betul 45 darjah, and then tolak balik perlahan-lahan. Untuk berlatih dengan lebih mudah, letak lutut ke bawah, jangan angkat tapak kaki, turun, ingat badan ke depan, dan naik balik. Anda takkan rasa sakit dekat situ, tekanan banyak dekat bahagian dada. Kalau anda nak buka lagi luas pun boleh untuk you punya front deltoid ni, buka luas sikit, tapi sama konsep macam sebelum ni, badan ke depan sikit, baru naik. Kalau you terus je ke bawah, tekanan banyak kat bahagian siku, naik balik perlahan-lahan. Okey, nah cuba tips ni, saya garanti dia akan ada hasilnya lebih banyak dekat korang punya pectoral muscle. Tapi ingat, buat senaman ni perlahan-lahan, jangan terlalu laju. Bila kita buat terlalu laju, anda akan target banyak endurance, ketahanan otot anda. Tapi untuk muscle building, turun perlahan-lahan, tahan sekejap, relax je, bagi tekanan masuk betul-betul dekat muscle fiber kita, and then naik balik perlahan-lahan. Cuba buat semua ni, saya garanti korang akan nampak hasil lebih cepat dan lebih mudah. Apa lagi tips senaman yang korang nak saya kongsikan yang mudah, lagi-lagi bagi mereka yang sibuk bekerja tu?